Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ini Pak Haji nak berkongsi dengan sahabat-sahabat mengenai satu isu yang agak panas, dan sebelum ni pun isu yang sama dah panas. Dulu kita dihangatkan dengan isu pencerobohan kuil di Tanah Jekel. Sekarang ni kita pula dengar pencerobohan kuil, tapi ini bukan kuil lah, ini tempat duduk mereka, dan dia buat sedikit kuil di tanah Jabatan Agama Islam Selangor di Dengkel. Ni apa nak jadi negara kita ni sahabat-sahabat? Kan? Bila ada perkara tersebut berlaku, bila tuan punya tanah datang, mereka nakkan pampasan, sedangkan mereka masuk pun tidak ada kebenaran. Mereka dah dikategorikan ceroboh, lagi nak minta berbagai-bagai dengan tuan punya tanah. Ini apa nak jadi negara kita ni? Jadi kalau gitu ramai rakyat Malaysia ni boleh buat sebegitu. Nanti kita panggil mana-mana orang yang tak ada tanah, pergi pacak je tanah kerajaan, buatlah surau kecil, buatlah tempat untuk orang buat solat. Lepas tu bila kena halau, kita cakap dengan kerajaan, kita boleh keluar dengan syarat bagi pampasan. Jadi sebenarnya ginilah. Ini bukan Pak Haji nak cerita mengenai isu 3R perkauman, tidak. Dalam perkara ni sebenarnya kepada ketua-ketua agama, India baik, Cina baik, ini Melayu pun baiklah. Kalau boleh nasihatlah kepada agama-agama yang ada kat dalam negara ni, ketua-ketua agama, kepada mereka-mereka yang cuba ceroboh tanah kerajaan, tanah persendirian untuk membina kuil ataupun sebaliknya, nasihatkan dia bahawa kuil tu tidak sah. Kamu sebagai ketua agama, kamu kena tazkirah kepada agama kamu, kepada orang yang beragama sama dengan kamu. Kalau Hindu contohnya, ketua agama Hindu lah, nasihatkan kepada orang-orang Hindu, jangan buat kuil di tempat-tempat yang tidak dibenarkan ataupun tempat-tempat ceroboh, kan? Barulah mereka faham, ataupun mereka buat tak faham kot. Begitu juga dengan kaum Cina, nak buat kuil ke, nak buat tokong ke mana-mana, jangan suka-suka pacak, kan? Minta kebenaran. Lepas tu kepada ketua-ketua agama masing-masing, nasihatkan kepada orang-orang yang beragama mereka ni, kan? Baik Hindu, Buddha ke, Kristian ke, apa ke, buatlah. Cuma yang Pak Haji pelik kat sini, sahabat-sahabat, bila kita melihat sesuatu perkara yang berlaku, kalau orang yang bukan Islam ni, ini bukan soal resis, kenapa penguatkuasa yang beragama Islam, DO, tuan punya tanah yang beragama Islam, susah sangat untuk membuat tindakan? Pak Haji bukan suruh buat tindakan yang ganas ataupun datang pergi bawa traktor, seperti mana puak-puak penguatkuasa pergi robohkan surau masjid, dia bawa traktor, bawa bulldozer semua kasi roboh, kan? Itu surau yang penguatkuasa, ketua penguatkuasa orang Islam, yang datang bawa bulldozer orang Islam, kan? Yang tukang tolak orang Islam, sanggup, tak ada kompromi, tak ada apa, datang bawa bulldozer, bawanya traktor, pergi tolak, pergi roboh. Tapi yang ni di Dengkel ni nak berbincang apa lagi? Sebenarnya ginilah sahabat-sahabat, Pak Haji punya pendapat lah kepada semua jabatan agama. Kalau ada tanah kamu kena ceroboh, tak payah cakap banyak, hantar notis, suruh keluar, tak keluar pergi ambil court injunction, seal, ikut undang-undang. Tak payah nak bincang-bincang, sebab dah memang sah dia datang ceroboh, kan? Nak bawa untuk apa orang ceroboh rumah kita, lepas tu kita nak kena bagi pampasan? Siapa suruh orang pergi ceroboh? Kat situlah risiko yang orang-orang penceroboh ni kena faham. Tengok di tak silap Pak Haji di Bentong, bekas askar, ceroboh tanah kerajaan, tanam pokok, tak salah Pak Haji, tanam pokok pisang. Kena tangkap, didakwa mahkamah, dakwah di mahkamah. Tapi yang puak-puak ni kenapa tak nak dakwa? Biar mahkamah yang membuat keputusan. Tak payah bincang-bincang, sebab penceroboh ni memang tak boleh dibagi muka. Kalau kita bagi muka, jadi inilah, guna isu politik lah, konon-konon. Ni tak ada politik, tak ada apa. Yang mangkuk ayun orang politik yang masuk campur dalam isu ni. Biarlah orang yang punya tanah,
tuan yang punya tanah, orang yang berautoriti pergi settle dengan penceroboh. Pendapat Pak Haji, lebih baik pejabat agama Islam Selangor hantar saja notis, minta dia keluar dalam masa 14 hari. Kemudian kalau dia tak keluar juga, minta court injunction, seal tempat tu dan heret mereka ke mahkamah. Baru biar mahkamah yang membuat keputusan. Kat situ senang. Kalau Jabatan Agama Islam susah sangat nak buat keputusan, biar mahkamah buat keputusan. Ikut prosedur. Ini bukan soal resis, ini bukan soal perkauman, ini bukan soal agama, tapi ini soal pencerobohan. Orang yang tidak ada pengetahuan undang-undang, yang langgar undang-undang, gini kita ajar mereka. Kalau orang Melayu buat dengan laju dan pantas, kau heret ke mahkamah. Tengok macam di Sungai Baru di Kuala Lumpur. Dia halau keluar, robohkan. Kerana orang tu tak nak keluar. Kan? Jadi kenapa tak nak buat? Bukan kita nak anyaya orang, tapi kenapa orang tu menceroboh? Kalau macam ginilah kita, bila orang ceroboh, kita takut nak berunding. Kalau orang ceroboh, kita nak bagi pembahasan. Macam gitu Pak Haji pun nak. Kan? Sahabat-sahabat kalau ada mana tanah kosong kerajaan, beritahu Pak Haji nak pacak, nak buat surau. Pak Haji nak tengok siapa roboh kan? Kan? Ini benda yang akan menjadikan satu isu yang nanti berpanjangan kalau tak diselesaikan dengan cara mengikut undang-undang. Ini undang-undang. Ini bukan soal resis ke agama, tak ada. Jangan jadikan isu kuil, jangan jadikan isu tempat ibadah itu sebagai lesen untuk kamu menceroboh. Sedangkan umat Islam nak buat masjid, nak buat surau pun nak kena minta lesen, minta kebenaran Jabatan Agama. Kan? Bila langgar saja syarat Jabatan Agama, buat je surau dengan laju dan pantas pengawal kuasa datang bawa bulldozer. Kenapa tak nak datang bawa bulldozer? Kenapa tak nak datang bawa traktor? Kan? Kalau bukan Islam. Kalau kuil kau main takut kau orang. Kalau dia tak nak undi pun tak ada masalah. Sebab ingat sahabat-sahabat, wahai Jabatan Agama Islam, wahai orang politik, Allah yang memegang hati manusia. Tak kira India, Melayu, Cina, semua Allah yang memegang hati manusia dan Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Jangan kerana engkau nakkan undi daripada puak-puak penceroboh ni, kau sanggup menghancurkan agama kau sendiri, kau sanggup menghina agama kau sendiri, kau sanggup menganiaya agama kau sendiri dan juga bangsa kau sendiri. Ini bukan soal resis, tapi ini soal mengajar kepada penceroboh-penceroboh yang kurang ajar. Kalau orang yang sama buat, kalau India boleh bela lembu tempat tanah haram, kalau orang Melayu bela ayam, kalau sahabat-sahabat fikir, siapa yang dulu kena halau? Orang Melayu yang bela ayam tu kena halau keluar. Silap kena heret ke mahkamah lagi. Seperti bekas tentera dulu. Heret ke mahkamah. Kenapa tak nak heret orang yang di dengkel ni ke mahkamah? Biar mahkamah decide. Dia nak tuntut apa, biar dia minta dengan mahkamah. Itu cara dia. Nak runding apa lagi? Sah, memang kau ceroboh. Kan? Jadi, jangan jadikan isu tempat beribadah ni lesen untuk korang buat sesuka hati korang. Ini bukan soal resis, ini bukan soal perkauman, ini bukan soal agama, tapi ini soal undang-undang. Saya minta, Pak Haji minta juga kepada Jabatan Agama Islam Selangor, tegas di atas pencerobohan. Nanti kalau orang lain ceroboh pula tanah tempat yang korang punya, nanti jangan korang dengan cepat dan pantas korang halau. Kan? Jadi ini kena ada satu ketegasan. Untuk menyelesaikan masalah ni, Jabatan Agama Islam Selangor senang saja. Hantar notis, suruh dia keluar. Dia nak tuntut pembahasan, biar dia minta di mahkamah. Biar mahkamah yang decide. Simple. Tak payah Jabatan Agama Islam pening kepala. Bila orang telefon dekat hotel, ada orang buat masjid, laju dan pantas kau pergi ceroboh, kau pergi pecah pintu, kau pergi tangkap. Ini tanah kau sendiri, orang ceroboh pun kau pun kejut telur. Kejut telur nak buat keputusan. Jadi bukan kita nak menghina Jabatan Agama Islam, tapi nak suruh Jabatan Agama Islam supaya tegas. Properti kau orang yang ada, harta kau orang yang ada, orang masuk ceroboh, kau orang takut kejut telur. Kan? Kenapa? Takut jawatan hilang. Kerana pangkat hilang. Ingat, biar pangkat hilang daripada makhluk. Jangan kita punya pangkat hilang daripada Allah Ta'ala nanti di akhirat. Ingat, itu pesan Pak Haji kepada Jabatan Agama Islam. Kita kena penjaga. Islam pun, Nabi pun mengajar kita untuk menjaga hak kita daripada dirampas oleh orang ataupun diambil oleh orang.
Itu dalam Islam pun ada. Kamu jabatan agama Islam, takkan kamu tak tahu agama kan? Lebih lebih tahu daripada Pak Haji. Jadi itu sajalah perkongsian Pak Haji pada hari ini. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.